selamat Hari Raya diucapkan kepada semua yang menyambut Raya. Okay, so guys, welcome back to Duduk Dulu. So macam biasa, in the first block korang akan spend time, okay, dengar suara Cece sahaja. Alright, bersama dengan kita punya guest hari ini. Okay, and then for the second block, barulah korang akan jumpa dengan Along. Alright, bersama dengan guest juga. Okay, ada pertambahan guest juga dekat second block nanti. So untuk hari ini, okay, dia punya topik agak, how to say agak panas jugalah, okay, antara kalangan orang-orang yang tak reti nak uruskan financial. Okay, dia punya tajuk tu lebih kurang macam pinjam Along untuk bayar Along. Okay, korang pernah tak dengar kes-kes macam tu? And then I rasa benda tu mungkin berlaku juga, okay, sedang berlaku juga, okay, di antara kalangan-kalangan orang yang meminjam Along ni. So, hari ni kita bawakan guest khas, okay, daripada MHO, iaitu Datuk Hishamuddin bersama dengan kita. So, hai Datuk. Hai, terima kasih Cece. Alright, so dia agak sejuk sikit dekat sini. Okay, so kita nak tahulah, kita nak kenal lah sikit dengan Datuk Hisham ni. Okay, and dekat dalam podcast ni, Datuk lebih lebih selesa nak dipanggil as apa? Datuk Hisham. Apa saja yang sesuai lah, saya okey je. Datuk. Nah, boleh. Boleh, okay. So, Datuk, okay, kita tahu yang kita jemput Datuk daripada MHO dan kita tak tahu I confirm some of our viewers mungkin tak tahu what is MHO, apa itu MHO. So, boleh Datuk sendiri terangkan, and yalah, kita akan jemput orang yang berkaitan dengan our topic today kan. Okay, so what is MHO? Untuk pengetahuan rakan-rakan yang hadiri podcast ni, MHO adalah satu NGO yang berdaftar daripada tahun 2016, di mana primary function kita adalah untuk memperjuangkan isu-isu yang melibatkan hak asasi, kemanusiaan dalam angle yang berkaitan dengan undang-undang, isu yang berkaitan undang. Dan fokus utama kita adalah untuk membela masyarakat yang ditindas, dizalimi, yang diambil kesempatan, tidak mengira latar belakang mereka, sama ada apa saja kaum mereka, tak kira lah bahasa Melayu, Cina dan India, dan juga tidak kira apa latar belakang agama. Sekiranya mereka menghadapi masalah, ditindas, dizalimi, mereka tidak akan dibiarkan bersendirian. No man is island. Maka di situlah MHO akan hadir untuk membela mereka, menyelesaikan masalah berkaitan dengan penindasan. Dan buat masa sekarang, fokus utama kita dalam isu-isu yang berkaitan dengan human trafficking. Contoh kes-kes job scam, human trafficking yang rakyat Malaysia stranded dekat Myanmar, Laos, Cambodia. Kita ada rescue team yang kita bawa pulang mereka setelah mereka ditangkap di sana, dipaksa menjadi scammer, di-exploit di negara terbabit. Dan yang terkini yang kita kian aktif adalah isu berkaitan dengan penindasan dan kezaliman Along, yang mana saya nak terangkan di sini berkaitan dengan penipuan Along. Ramai orang salah faham. Mereka nampak mangsa Along ni adalah orang yang meminjam yang tak pandai menguruskan kewangan. Itu perkataan tidak betul. Mangsa Along ni adalah mangsa penipuan Along. Kita akan terangkan lagi lah lepas ini berkaitan dengan Along. Okay. Alright, so basically apa sebenarnya jawatan Datuk dekat dalam MHO? Dalam MHO ni, saya seorang saya adalah setiausaha agung kepada MHO dan juga penasihat undang-undang kepada MHO, kerana saya juga adalah seorang pengamal undang-undang lah. Okay, faham. Okay, so basically ialah penzaliman manusia banyak, okay, mengerangkumi banyak. So apa yang paling banyak yang MHO pernah selesaikan? Kes-kes yang kita buat sekarang ni adalah yang paling banyak berkaitan dengan membawa pulang rakyat Malaysia yang terperangkap di negara-negara Cambodia, Laos dan Myanmar. Kita sudah bawa balik lebih kurang 700 orang yang dipaksa menjadi scammer, dikurung, dipukul, dieksploitasi, dan setelah mereka melalui penderitaan ni, mereka dijual daripada sindiket scam compound ke scam compound yang lain. Akhirnya kita bawa mereka pulang. Itu yang kita fokus. Antara fokus yang lain adalah kita menjadi kumpulan yang mengambil tindakan terhadap syarikat-syarikat scam, menganjurkan pelaburan yang tak wujud atas nama Islamic Redeemable Preference Share, ada atas nama pelaburan forex. Mangsa-mangsa ini mereka seolah-olah tidak terbela, di mana mereka telah ditipu
setelah mereka ditipu, apabila mereka membuat aduan, laporan mereka tidak dibuka kertas siasatan ataupun dikategorikan sebagai satu tindakan sivil. Jadi kami memberi tekanan kepada agensi siasatan supaya siasatan dibuat kepada penganjur-penganjur pelaburan scam ni. Kemudian kertas siasatan diserah kepada bahagian pendakwaan supaya scammer ataupun dalang mastermind ni dituduh di mahkamah, supaya kita dapat berunding balik supaya wang-wang mangsa-mangsa penipuan dapat dikembalikan setelah kita ada bargaining power apabila mastermind ini dituduh di mahkamah di atas kesalahan seperti Seksyen 420 jangan tipu, Seksyen 415 pedaya, Seksyen 409 pecah amanah dan lain lagi. Faham. Oh, sudah banyaklah sebenarnya MHO ni dah bantu. Okey, kalau daripada segi scam penipuan pasal duit pula. Okey. Saya nak tanya, sekarang ni yang paling sebenarnya orang macam patut berhati-hati ataupun red flag dekat dalam scam ni sebenarnya apa? Yang macam orang pandang remeh je sebenarnya, tapi sebenarnya inilah scam. Sebenarnya scam ni ada macam-macam kategori. Kita boleh bahagikan pada dua jenis scam lah. Satu scam dipanggil physical scam, yang mana penipu ni jumpa depan-depan. Tetapi trend yang terkini sekarang ni, dia tak panggil lagi physical scam. Dia panggil online scam. Yang mana penipu ni sukar untuk diambil tindakan. Kenapa? Sebab mereka tak ada kat sini. Penipu ni berada di negara-negara Indochina seperti Cambodia, Laos dan Myanmar. Dia tipu secara online, bayar ke dalam akaun Kaldai. Bila kita nak ambil tindakan, kita hanya boleh ambil tindakan kepada pemilik akaun saja, mole akaun. Sedangkan mastermind yang sebenarnya tidak berada di sini. Mereka berada di negara luar, walaupun mereka mungkin Malaysian ataupun non-Malaysian. Jadi inilah yang terkini yang banyak. Jadi kita kena senang saja. Apa yang kita nak faham senang. Apa saja yang online ni, kita kena bersifat tidak percaya pada mereka. Kita kena ada level of suspicious. Terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan online. Tak kiralah love scam ke, ataupun job scam ke, ataupun dipanggil EPK scam ke, ada macam-macam kategori. Salah satu daripada scam yang ada, yang kita nak hangat dibincang ni adalah berkaitan dengan tawaran atau pinjaman online. Ini yang kita katakan ahlong scam. Sebab ramai di kalangan masyarakat ni, dia masih lagi terbawa-bawa. Dia nampak ahlong ni ceti haram yang macam zaman dulu, yang gangster, yang orang kata apa, di belakangnya adalah gangster yang akan datang datang face to face untuk berjumpa. Itu zaman tu dah tak pernah ada dah. Zaman sekarang ni ahlong ni banyak wujud secara online. Mereka akan memberikan tekanan yang kuat kepada masa secara online. Berkenaan isu, kita balik pada tajuk ahlong ni. Seperti mana yang Cece sebut tadi pun, saya nampak ramai yang terkilaf. Ramai yang nampak ahlong ni adalah satu pinjaman. Sebenarnya ahlong ni bukan pinjaman. Ahlong ni, dia menggunakan pinjaman untuk menipu mangsa-mangsa. Sebab itulah, ramai di kalangan rakyat Malaysia, satu Malaysia terpedaya. Sehingga mereka meletakkan mangsa-mangsa ahlong ni sebagai tamak, bodoh, siapa kau cari masalah, kenapa kau pinjam? Sedangkan yang sebenarnya, mereka sendiri tak tahu itu adalah ahlong. Betul. Tidak ada lagi orang yang meminjam ahlong ni, dia akan pinjam ahlong kalau dia tahu ahlong. Kalau Cece nak tahu zaman dulu, kalau sebelum-sebelum kita tengok lah, orang yang pinjam ahlong ni, dia tengok ada poster dekat bawah jabatan, dia tengok situ ada pinjaman, dia pun telefon. Itu zaman dulu, Cece, tak ada dah. Betul. Zaman sekarang, ahlong scammer ni, dia berjaya camouflage. Dia percaya menyamar sebagai pinjaman wang belesin, sebagai agensi bank, in fact sebagai bank. Wow. Kadang-kadang ramai orang dia pergi ke bank untuk buat pinjaman peribadi. Okay. Apabila dia keluar, ada orang call dia. Orang kata, "Oh shit, saya adalah agensi di bawah bank ni yang bertugas untuk menghubungi puan untuk menguruskan duit pinjaman peribadi puan yang berharga RM30,000." Dia call. Padahal dia dapat maklumat daripada mana? Dia dapat maklumat daripada bank. Jadi bila dia call, dia kata RM30,000, okey, hantarlah dokumen-dokumen, bank statement, payslip, hantar. Bila hantar, oh cik, you punya loan akan lulus. Cuma bila kita check dekat scoring, you punya si TOS sama si Chris tak cantik. Jadi sekarang kita nak bagi you test loan. You ambil dulu pinjaman kecil ni RM5,000. You bayar cantik, kita akan bagi you pinjaman panjang sebanyak RM30,000.
So Cece pun percaya, oh ini betul ni, aku baru balik daripada bank. Pegawai ni pun flash card daripada bank. Jadi Cece pun ambil lah 5,000 daripada dia. Ambil 5,000, baru Cece tahu bahawa pinjaman tu sebenarnya bayaran dia mingguan. Dia suruh bayar. Dia suruh bayar mingguan. Jadi bila bayar mingguan, contoh pinjam 5,000, dia suruh bayar 10,000 dalam masa 3 minggu. Cece tak mampu nak bayar. Bila tak mampu nak bayar, tiba-tiba ada orang yang kedua. Orang kedua ni kau, you nak pakai duit ya? Sekarang you tak bayar ni loan ni kan? Kita sekarang ni akan jual you punya hutang ni sama debt collector. Debt collector ni akan ambil you punya muka, akan viralkan muka you. Gambar-gambar yang tak senonoh. Dia buat satu poster gambar you siap-siap dah. Yang tak berapa nak senonoh lah. So you ketakutan. Tiba-tiba you ketakutan, ada orang kedua telefon. Ini terutamanya berlaku pada wanita. Kalau wanita ni, ugutan dia adalah edit gambar tak senonoh. Jadi wanita ni takut dengan maruah dia. Jadi bila ada orang kedua telefon, you angkat ni 5,000, bayar ni, you hutang sama saya. So pinjaman yang Cece dia ambil lagi 5,000 daripada kedua. Ambil 5,000, dapat orang hand 3,000, bayar yang pertama. Tak boleh bayar juga, akan ada orang ketiga. Akan ada orang keempat, ada orang kelima. Akhirnya pinjaman yang asal 5,000 tu dah jadi RM50,000. Dan semua Cece ambil dan hantar balik. Tiba-tiba hutang Cece yang baru 50,000 tu, 5,000 dah jadi 50,000. Itu yang dipanggil manipulasi pinjaman berangkai. Jadi tak adalah kalau kita nak katakan kepada bangsa Along tamak. Sebab dia tak tahu. Betul. Dia ingat ini adalah pinjaman wang Malaysia, agensi bank. Menggunakan logo bank, menggunakan nama-nama perbankan. Apabila dia telah ambil duit tu, dia baru tahu bahawa itu adalah satu penipuan Along. Scam. By the time dia dah tahu, dia dah terjerat. Inilah yang berlaku dalam masalah berkaitan dengan Along. Apabila dia terjerat, setelah dia terperangkap dengan penipuan Along. Tapi masyarakat tak tahu. Masyarakat masih duk faham, oh mangsa ni dia bodoh, dia tamak, dia nak cepat kaya, nak cari duit. Sedangkan dia tak tahu dia telah terperangkap dengan Along. Ini kita kena betulkan kepada masyarakat bahawa jangan salahkan mangsa Along. Mereka sebenarnya adalah mangsa. Mereka bukan patut dicaci, bukan patut dihina. Mereka patut dibela. Dan mereka dalam keadaan tertekan. Bila mereka mengadu kepada kawan-kawan, kawan-kawan melarikan diri. Kawan-kawan, ini tak boleh, aku takutlah nanti Along kacau aku. Betul. Bila bagi tahu kepada family akan marah dia. Siapa suruh kau tamak, siapa suruh kau pinjam? Bila bagi tahu kat suami nak ceraikan dia. Dia tertekan. Bila dia pergi buat aduan dengan segelintir pihak berkuasa siasatan, apa pihak berkuasa ni cakap, kau pinjam kau bayarlah. Kenapa kau nak minta, kau nak gunakan kami ni untuk ambil tindakan pada Along? Kau pinjam. Sebab naratif semua orang, tak kiralah pihak berkuasa ke, ahli keluarga ke, semua menampakkan bahawa ini adalah pinjaman. Sebenarnya ini bukan pinjaman. Ini adalah satu penipuan. Saya nak bagi tahu, nak kongsi kepada Cece, apa makna pinjaman. Pinjaman ni ada dua kategori. Pinjaman yang pertama dipanggil pinjaman persahabatan. Pinjam RM1,000, pulang RM1,000. Itu pinjaman. Kalau kita nak suruh bayar, boleh. Pinjam RM1,000, pulang RM1,000. Itu adil lah. Dalam bahasa Arab kita panggil qardul hasan. Kategori yang kedua dipanggil pinjaman wang berlesen. Ada 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ada lesen. Yang kedua, dia ada pejabat. Pemberi pinjam tu ada pejabat. Ada perjanjian yang tidak mengelirukan disaksikan oleh peguam dan pesuruhjaya sumpah. Yang ketiga, bayaran daripada akaun syarikat pemberi pinjam kepada peminjam. Peminjam pulangkan balik duit kepada syarikat pemberi pinjam. Yang kelima, kadar faedah tidak melebihi 18%. Masalahnya, kebanyakan wanita-wanita muda ataupun masyarakat yang terlibat bukan jenis pinjaman macam ni. Pinjam RM5,000, dapat di tangan RM3,000. Tapi overlap dan berangkai akhirnya jadi RM50,000. Saya pernah jumpa satu orang yang dia ambil dekat tangan RM300. Last kali dia dah bayar RM300,000. Oh my God. Faham? Jadi masyarakat tak faham. Masyarakat asyik menggunakan naratif pinjam bayar, pinjam bayar. Sedangkan dia tak pinjam, dia ditipu. Sindiket Along sekarang ni adalah sindiket yang menggunakan nama pinjaman untuk menipu mangsa-mangsa. Macam contoh love lah. Love scam. Menggunakan love untuk tipu orang. Menggunakan job untuk tipu orang. Ini adalah kategori menggunakan
nama pinjaman untuk menipu. Sebenarnya dia memang dah target you. Dia sebenarnya memang nak bagi you. Walaupun you nak bayar penuh sekalipun, dia takkan mau. Sebab dia nak pegang you, nak jadi hamba you selama-lamanya. Faham. Okay. Cici tertarik dengan cerita yang pasal bank tadi tu. Okay. Kan dia pergi sign dekat bank Betul. tu kan. Okay. Lepas tu tiba-tiba ada agency call. Kiranya maklumat dia Maklumat telah daripada bank tu. di-leak oleh pihak bank tersebut. Oh, so daripada pihak bank sendirilah sebenarnya. Antara yang berlaku. Dan ada yang banyak yang berlaku ni, dia pergi kat Facebook, dia tulis kat situ, dia letak logo bank tu. Jadi dia kata, okay, nak pinjam peribadi, masuk data. Data yang dia masukkan nama, nombor telefon. Bila masuk nama dengan nombor telefon, dia masuk nombor akaun. Dia tak minta password apa semua ni. Nombor akaun je. Dia bank in terus duit RM5,000 dalam akaun. Dia kata, you sudah pinjam. Sekarang you kena bayar. Dia tak tahu, dia ingat ke nak bagi tu pinjam panjang-panjang tu RM20,000 bayar bulan 7 ke 11%. Rupanya dia telah termasuk dalam perangkap. Jumlah RM5,000 tu dia suruh bayar dalam masa 3 minggu. Faham tak? Jadi inilah perangkap Along. Tetapi ramai orang tak faham. Dan orang asyik buat apa? Menyalahkan mangsa. Naratif yang mengatakan mangsa sendiri yang cari masalah tak benar. Naratif itu tak benar. Mangsa tidak tahu bahawa ini adalah Along. Tak ada orang bodoh dalam dunia ni nak pinjam Along kalau dia tahu ini Along. Betul. Dia ingat ini adalah SME loan, pinjaman peribadi, pinjaman berkaitan dengan agensi bank. Tapi dia telah dikena scam. Sebab itulah kita kena faham, kita kena bagi faham kepada semua orang, kita kena membantu mangsa Along. Kerana mereka adalah mangsa penipuan. Bukan mereka sendiri nak terlibat dengan Along ni. Cerita dah agak panas Baru tahu ni datang bank bagi sign sendiri rupa-rupanya. Maklumat you all pun boleh leak. Okay. So banyak lagi sebenarnya guys cerita pasal scam ni, and kita akan bawakan juga dua orang mangsa ke dalam podcast kita, and then kita nak cari tahu apa pula cerita dia. Okay. Boleh. So kita akan jumpa lagi selepas ini. Stay tune dalam Duduk Dulu. Ambil masa kejap, duduk dulu. Jom kita bincang, jangan gaduh dulu. Tarik kerusi kawan, duduk dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita continue. Ni bersama Along pula. Cece tak ada, tapi orang lain teman Along. Sekejap lagi kita berkenalan. Dan masih sama, tetamu yang sama iaitu Datuk Isham. Dan juga siapa kat sebelah Along ni? Cuba kenalkan diri. Saya Alice, mangsa kepada penipuan Along ni lah. So malam ni dia boleh nak ambil, kita kata siapa yang menonton ni boleh ambil sebagai panduan, pengajaran ataupun mungkin dalam kehidupan sehari-harian ni kita kena berhati-hati. Kerana scammer, penipuan itu dia macam-macam. Dia lagi pandai daripada kita. Kita tak fikir, dia dah fikir dah macam nak menipu. Itulah dunia sekarang ni, dunia makin moden, orang pun makin bijak, tapi bijak menipu. Itu yang kita nampak. Dan apa sahaja yang berlaku pada hari ini, kita cuba bawakan mangsa-mangsa, terutamanya perempuan ataupun wanita. Satu soalan tu. Dalam Datuk handle MHO ni, mangsa average umur yang menjadi mangsa yang you handle umur berapa? Saya nampak sekarang ni dia mempunyai latar belakang yang beza, kategori umur. Tapi yang banyak yang saya nampak sekarang ni adalah golongan muda. Kenapa golongan muda? Sebab golongan muda ni lebih terdedah terhadap media sosial. Dan teknik terkini Along sekarang ni, dia tak macam zaman dulu, dia tanpa poster ke dekat dengan bawah jambatan. Dia akan expose, iklankan tawaran-tawaran penipuan Along ni. Paling tinggi antara umur berapa tu? 30 ke bawah, 40 ke bawah? Saya boleh kata daripada 25 sampai umur 40.
sampai 40. Sampai 40 tahun. Itulah umur yang tengah menuju kejayaan, itulah umur yang tengah struggle dengan kehidupan, itulah umur yang sama ada kalau okey lah masa depan. Kalau KO lah masa depannya. Betul. Dan hari ni bersama dengan Sebelah Halong ni orang yang cukup berani berani untuk bangkit dalam kehidupan kembali. Siapa nama? Saya Alice. Umur? Saya 28. 28 tahun. Tadi dia dah cakap tapi kita lupa sebab bila tanya soalan pada Datuk. Okey, Alice, sedikit soalan Along sebelum kita pergi panjang. Alice ceritakan background Alice. Apa pekerjaan? Okey, saya sebenarnya adalah seorang business owner. Okey, saya buat digital marketing untuk kalau sesiapa yang tengah mencari orang yang orang yang boleh tolong bahagian TikTok, saya lah tu. Saya adalah agensi lah yang kita akan provide live host, kita akan tolong buatkan content. So bawah saya adalah a few staff dan juga CC content creator yang bantu untuk periklanan TikTok ni lah. Jadi berapa lama dah Alice buat benda ni? Baru lagi dalam 4 tahun. So company Alice sendiri? Ya, betul. Alice punya sendiri? Yeah. So Alice ada kawan-kawan dan staff yang bantu? Berapa besar company ni? Okay, saya punya pekerja yang work from home sebenarnya ramai. Yang bekerja dari rumah daripada seluruh negeri lah kita ada. Total kalau untuk live host saya ada 30 lebih. 30 lebih orang. Kalau untuk content creator saya ada 20 lebih. Dan saya ada studio sendiri dekat Pahang. So dekat studio saya ada in-house punya staff lah yang memang full time kat situ lah. So kat situ kita tak ambil ramai lah. Kita nak monitor yang kat luar tu pun macam perlukan tenaga pekerja yang banyak jugalah untuk monitor tu kan. So maksudnya agak besar lah. Dah kalau 30 orang yang bawa dia walaupun Alhamdulillah lah. Boleh dikatakan kuat juga lah. Berapa lama dah Alice buat benda ni? Okay, asalnya saya sendiri yang live host sebenarnya. Saya sendiri yang buat konten. Saya sendiri yang memang orang kata bekerja lah begitu. Tapi bila klien dah start nak lagi, kita tak mampu, so kita share dengan orang. Starting daripada share dengan orang selama 4 tahun dah lah. 4 tahun. 2 tahun bekerja sendiri, maksudnya saya sendiri je, tak ada orang lain. 4 tahun saya start ambil orang. Maksudnya affiliate tu you buat dah? Affiliate kita buat juga, tapi contoh ada satu, kalau ada satu orang ni dia ada produk tapi dia tak tahu macam mana nak masukkan beg kuning, dia tak tahu macam mana nak promosikan dekat TikTok kan banyak violation, banyak rules kan. So dia tak tahu macam mana flow tu, so kita tolong macam itulah, algorithm dan sebagainya lah. Betul. Ni pekerjaan baru ni tak ada zaman saya tu. Betul. Gen Z. Dulu zaman kita dulu kau nak jadi cikgu ke, kau nak jadi doktor ke, kau nak jadi business woman ke, kau nak jadi apa? Benda tu ni antara perniagaan baru lah. Perniagaan baru generasi sekarang. Okey, soalan kedua. Bila macam mana Alice boleh terjebak dan ditipu ni kata lain ditipu lah. Okey, biasalah 4 tahun punya bisnes ni sebenarnya bukan orang kata masih merangkak, betul tak? So saya orang yang sangat kekurangan masa untuk pergi. Kita tahu, buat pinjaman bank apa semua kita tahu. So saya adalah orang yang sangat kekurangan masa untuk pergi bank, nak isi borang, nak macam-macam punya prosedur tu. Saya memang tak boleh. Malas soalan memang kalau boleh upah orang, kita upah orang. So step pertama adalah saya cari ejen yang memang saya adalah, saya masuk dalam grup yang orang kata geran lah apalah kan. So dekat dalam grup tu saya kenal seorang ni, dia kata dia boleh bantu untuk saya isi borang dan juga untuk bank punya loan ni lah. Dan betul memang saya dapat. Betul saya memang dapat bawa Aimadani, BSN boleh sebut ke? Aimadani BSN saya memang dapat, betul memang orang bank datang untuk inspection apa semualah. So on punya prosedur. So tapi legit lah. Yang tu betul legit lah. So kita dah ada trust dekat situ. So bila kita dah ada trust, tapi biasalah amount dia bukan yang besar punya amount lah. Sebab kita first time buat loan ni. Nama clean sangat-sangat ni. Nama memang clean sangat-sangat ni. So belum kita tak pernah ada tak pernah credit card ke, tak ada sampai sekarang tak
tak ada credit card saya. So bila nama clean, dia tak akan bagi banyak lah. Okay, so kita nak try lagi. Sebabnya saya pun macam bercadang untuk kembangkan lagi lah bisnes ni kan. Okay, so kita carilah seorang ni. So start pada seorang ni lah yang mengenali diri dia sebagai SME loan. Macam Datuk cakap, Along ni dia tak akan cakap dia Tok Along. Saya pun kalau lah saya tahu dia Tok Along, saya tak akan minjam, betul tak? So dia pun cakap lah macam dia ni adalah ejen untuk bawah sekian-sekian punya bank. Okay, so dia pun bagi tahu lah dia boleh tolong applykan macam saya pernah buat sebelum ni. Sama caranya, cuma mungkin kali ni saya macam sebab kita dah ada trust sebelum ni, so kita pun trust orang yang seterusnya ni. Macam tu. So dia ceritalah dia daripada bank sekian-sekian, and then dia minta kita punya dokumen sama macam yang sebelum ni juga. So dia minta dokumen apa semua. Cuma starting yang dia kata okey sekejap, saya nak tanya office dulu, dia kata. Okey, nak tanya office dulu. Dia buat-buatlah tanya office. Dia ambil lah masa beberapa jam, and then dia cakap okey, sorry, office kata tak boleh sekian-sekian amount, kena cuba sebab skor tak cantik, dia kata kat kita. Skor tak cantik. Kita dah dalam otak mungkinlah sebab aku dah ada terlambat kot bayar bank yang sebelum ni kan. Ada terlambat beberapa hari kot. Mungkin ada sebab tu lah kot kan, tak cantik. Lepas tu dia kata okay, so cara untuk nak tengok scoring bagi cantik lah kononnya, dia bagi dulu amount yang kecil. Okay, so first dia bagi saya RM5,000. So RM5,000 tu on hand bukan dapat RM5,000. Macam bank, contoh saya dapat RM6,000. Memang bukan on hand RM6,000 sebab dia ada fees, stamping duty apa semua tu kan. Tapi tak adalah sebanyak ini yang dia tolak. Dia tak cakap kita dapat berapa tau. Dia terus cakap okay, RM5,000 saya bagi pinjam, tapi akan ada sedikit fees lah, kita tolak. Dia tak cakap apa-apa, dia minta nombor akaun, terus pop dia transfer. Dia macam tu. Lepas tu tengok-tengok masuk RM3,660 sahaja. Sangat jauh. Okay, macam BSN hari tu saya dapat RM6,000, masuk dalam bank dalam RM5,800 ni tu lah. Maksud 200 je lah kan. Kita maksudnya legit lah. Betul tak? So saya dah dapat banyak itu, saya dah siap cakap dah, kenapa banyak ni? Lepas tu dia kata you bayar terus tau, nanti kita bagi tarikh sekian-sekian. Dia terus bagi tarikh, bayar by hari. Itu tak ada dalam perjanjian permulaan sebelum saya terima. Maksudnya saya tak tahu pun kena bayar hari. Masa dapat 3,600 tu, 3,660. Tak rasa macam pelik ya? Pelik dah. So saya cakap lah, boleh tak saya nak refund? Saya tak jadi. Lepas tu dia kata tak boleh. Once dah masuk account, you kena proceed macam tu. Itulah cara dia. Lepas tu start dia cakap kena bayar 7 hari. 7 hari sekali. So maksudnya 7 hari RM2,500, 7 hari lagi RM2,500 saya kena bayar dia. Sebab 2 kali je lah. Ya, 2 kali pembayaran. Compare to bank tu monthly. Betul. Okay, stop sampai sini kejap. Tok, satu soalan. Kenapa yang penipuan ni dia suka back in RM5,000? Kenapa angka 5 tu menjadi pilihan? Memang betul. Along ni pada saya, dia macam satu syndicate franchise. Dia sama je. Kalau dia bank in, test loan dia overall dia kebanyakan RM5,000. RM5,000 on hand RM3,000 lebih. Itu satu. Itu pattern yang sama. Yang kedua, pattern dia kalau dia nak ugut orang, dia nak viral, perkataan viral dia semua sama standard je. Betul. Dia akan tulis kat situ kaki busuk. Dia kata contoh, dia kata Along kaki busuk. Saya pun tak tahu kenapa dia pilih kaki busuk. Ini maksudnya saya nampak, dan sebenarnya bukan nampak lah, dan kita pun dah bongkarkan. Along ni adalah satu syndicate franchise yang dia mempunyai persamaan satu Malaysia. Dia merupakan satu sindiket terancang. Organisasi yang sama, pattern yang sama, cara gangguan yang sama, modus operandi dia sama satu Malaysia. Itu macam tatu tu okey. Saya rasa macam itulah. Along kena check lah. Along daripada orang politik lagi pandai. Ni Along. Okey, sambung. Okey, lepas tu? Okey, so dia bagi 2 tarikh. Okey, first tarikh tu saya mampu bayar. Second tarikh, kita dah macam, kita nak dekat due ni, mesti kita macam, tak cukup lagi ni aku nak bayar ni, macam mana ni dengan waktu tu terkena pula tarikh gaji saya, tarikh saya perlu bayar gaji pekerja. So of course kita akan dahulukan pekerja kita, betul tak? Takkan kita nak tunjuk kita dalam masalah. Kan? So time tu saya dah macam, need to do something.
tak sempat nak cari solution yang lain, tiba-tiba masuk satu nombor. Memang Along ni adalah Along online yang memang saya tak Yang jumpa. maksudnya awak berhubung tu hanya by phone saja. Yes, betul. Ada nama, nickname ada semua, Nama dia ada. Maksudnya dah pernah call. Call tak pernah, tapi voice lah, dia selalu voice. So okay. Voice tu dengar macam betul-betul Malaysia lah. Betul lah, Malaysia lah. Kebanyakan Chinese ni. Yes, betul. Chinese Malaysia. Saya pun sebab waktu tu cara dia typing, kita nampak dia macam Melayu tau. So saya adakah ini macam racist? Ke tak? Tak, cakap betul. Cara dia typing tu memang macam Melayu pada mulanya. So sebab ejen sebelum ni yang saya cari tu memang Melayu. Memang Melayu. And betul lah saya dapat, betul tak? So kita dah gain trust kat situ. So yang second time ni pun memang cara dia chat kita memang macam Melayu. Siap bagi salam. Siap bagi salam. So kita cakap okay, Melayu ni. Tiba macam okay, dah start dia bagi tarikh sekian. Dia dah ada voice. Dia kata, kakak, you bayar cakap, sudah Cina rupanya. Cina rupanya. Waktu tu husband tak tahu ni. Memang saya sendiri. Kita dah biasa buat bisnes sendiri-sendiri. So kita rasa macam semua aku boleh buat sendiri. So memang husband tak tahu. Okay, so pembayaran pertama cantik. Pembayaran yang kedua yang 2,500 lagi tu, yang itu yang saya start macam ada start lah sebab kita nak bayar staff lagi kat situ kan. So sebelum saya sempat cari solution untuk saya cari duit lebih untuk bayar dia, masuk satu lagi nombor untuk dia kata you nak guna wang tak, macam tu. Kita waktu tu dah terdesak sebabnya benda dah dekat dah ni. Benda dah dekat sebab waktu tu saya memang dah, dia starting dia transfer saya RM3,660 tu, saya dah rasa macam aku rasa aku dah kena ni. Start tu saya dah rasa macam ini bukan bank ni. Tapi kita tak boleh nak betulkan dah time tu. Lepas tu dah start ada masuk second number, kita tak ada choice, memang itu je solution sebab dia offer kita pun another 5,000 juga. Tapi waktu tu dia cerdik, dia akan up sikit. Maksudnya dapat on hand dalam 4,000 macam tu, dia up sikit. So kita pun macam okay, boleh lah ni 4,000 aku, kita buat kira-kira apa semua kan. Okay, bayar ini sempat lagi aku nak bayar benda lain kan. Okay, so dah settle yang Along pertama. Along kedua ni tak settle ni. Kena lagi bayar 2,000. Tapi dia punya game macam first 7 hari. Yang second ni dia bagi 5 hari. Dia punya game macam tu. Tapi dia bagi tahu kita selepas dia transfer duit kat kita. Sebab dia ingat kita, okay, saya pun waktu tu macam aku ni tak boleh, kalau aku pinjam yang ni memang tak akan habis, betul tak? So saya okay, bila you bagi tarikh sekian, kita tanya ni 7 hari ke? Lepas tu dia kata you nak tak? Dia tanya macam tu je, you nak tak? Kita ni okay, mungkin 7 hari macam yang sebelum ni kot. So kita dah ada target lah. Okay, hari ni aku dapat duit yang ni, hari ni aku dapat duit yang ni, aku rasa boleh settle ni, macam tu. Tapi tuk dia kata bukan 7 hari, dah transfer dia kata 5 hari. Mungkin dia nampak kita confident 2,000 boleh 5 hari, 2,500. 2,500. Dan benda ni berlarutan sampailah 28 Along. 28 orang. Betul. 28 orang dalam masa 2 bulan sahaja. 28 Along dalam masa 2 bulan. Bila okay, seorang Along ni 3 hari, seorang Along ni 4 hari, seorang lagi 5 hari. Dia akan jadi macam hari-hari kita kena transfer. Last kali total awak hutang tu apa? Maksudnya yang ke-27 awak settle, so last kali 28 lah awak hutang kan? Total tuntutan dia. Total tuntutan kalau ikutkan on hand, yang saya dapat total semua sekali adalah 58,000 macam tu. Saya dah bayar dekat dia, kalau dikira ikut statement bank yang duit keluar lah kan. Kalau total semua yang saya bayar kat dia nak dekat 80k. And tuntutan dia masih lagi 40k. Lagi minta 40k. Dia minta lagi 40k. So maksud saya dah lebih bayar dekat dia 30,000 daripada apa yang saya dapat. Tapi dia minta lagi 40,000. Macam tu. Maksudnya dia bagi at least ni 58,000. Tapi dia dah bayar 80. Dia minta lagi 40,000. Situ dah untung berapa? 20k dah. 20k dalam 2 bulan. 20-30k dah kat situ. 20,000 dah masa 2 bulan. Tapi dia tuntut lagi 40,000. 40,000 lagi. Yang betul-betul at least pakai yang first tu 3,000 dah dapat 90 je. Yang tu je. Yang lain semua Perjanjian ada 5-5 kan. Perjanjian 5. Maksudnya 5 back in 3,600, 5 back in 4,000, 5 back in
So adakah 5 tu dia akan back in sampai tak ada tak li yang betul-betul Tak pernah sampai 5,000. So yang paling banyaknya 4,000 je lah. Paling banyak 4,000. Lepas tu semua makin kurang. Berapa yang paling kurang? Dia pernah offer, sebab kita waktu tu nak tutup lubang, kita gali lubang tutup lubang kan. So dia pernah offer 2,000, on hand 1,000. Tu paling sikit lah saya pernah dapat. Maksud double lah. Dia akan dapat double. Itulah bila saya jumpa Datuk, bila saya fikir balik, betul lah apa Datuk cakap. Sebenarnya dia rolling duit kita je. Faham tak? Maksudnya dia dah dapat, dia hanya keluarkan duit RM3,660 yang pertama sekali tu, tapi saya dah bayar double, betul tak? So next punya orang tu dia rolling duit kita sahaja, duit saya sahaja. Tapi kalau kenapa angka 5 ni dia minat sangat? Tak tahulah. Memang itu sama standard dia satu Malaysia. Saya terkena yang betul-betul paling jadi stres tu dengan satu orang ni. Dia sama juga modus operandinya, cuma tiba-tiba mungkin dia tahu saya mampu bayar. Sebab sampai alur yang ke-23 macam tu saya mampu lagi bayar ni. Walaupun setiap hari saya kena keluarkan 5,000. Saya kena cari duit ni sebab tak cukup kan, kita cover kan. So setiap hari 5,000. Alur yang berbeza ni. Tapi total 5,000 lah yang saya kena bayar tu. Tok, satu soalan. Bila you jumpa masa ni, apa perkataan pertama yang you bagi tahu? Saya bagi tahu kat dia stop bayar lu. Sebab semua orang dalam kepala otak dia bila jumpa dengan MHO ni, dengan idea dia nak suruh saya pergi bincang dengan Along untuk negotiate jumlah bayaran. Saya tak setuju. Format MHO adalah jangan bayar 1 sen pun pada Along. Kerana mereka ni penipu, scammer dan manipulator. Kita berunding macam mana, perundingan tu salah di sisi undang-undang. Yang perlu kita ambil adalah ambil tindakan undang-undang supaya Along ditangkap, disiasat, dituduh di mahkamah. Itulah cara untuk menghentikan gangguan Along dan terbukti berjaya. So selepas yang ke-28 tu, macam mana awak, siapa yang first yang awak cerita? Masa tu memang serabut lah kan? Saya starting yang seorang Along ni lah yang start bagi saya serabut ni. Kita selalu bayar, dia akan minta sebelum pukul 4 ataupun sebelum pukul 5. Dia bagi timing tu lah. Macam kerja pula. Lepas tu tiba-tiba terkena seorang ni, dia hari tu due date. Saya tahu hari tu due date. So kita dah boleh lah ni pukul 2, pukul 3 aku sempat lagi cari duit untuk bayar sebelum pukul 4. Tiba-tiba dia WhatsApp kita pukul 12.40 macam tu. Pukul 1 tahu due date. Lepas tu saya transfer dekat dia pukul 1.50. Dia call kita. Dia call, dia kata, kakak, office kata you punya interest kena bayar. Kita macam, berapa interest? Ratus-ratus ke? Kalau ratus-ratus I boleh lagi macam gitu. Lepas tu dia kata tak, office minta 15,000. 50 yang minit yang ke 20 something, saya tak ingat dah berapa. 20 something punya Along tu lah. Office minta 15,000. You bayar sekarang. Waktu tu saya menengking dia tau. You tak pernah fikir ke? Nak pergilah office dia. Ada. Saya pernah WhatsApp dia. Saya cakap, boleh tak I bayar cash? Tapi ayat seorang ni dia kata tak boleh. Once kami transfer, you need to transfer only. Dia kata you kena bayar by transfer sahaja. Tapi cash tak diterima. Yang awak transfer tu adalah akaun personal lah. Ni pelbagai. Ini pelbagai. Ada yang bagi akaun company, ada yang bagi akaun nama orang lain, ada yang bagi nama Chinese lah. So yang company tu pun saya pernah je macam kita Google kan cari nama company tu. So, ni company ni buat benda lain ni. Maksudnya tak ada related dengan financial punya business ke apa ke, tak ada pun. So kita waktu kita tak tahu apa. Tapi lepas jumpa MHO baru kita faham. Faham. Sebenarnya itu cara modus operandi dia. Dia takkan guna akaun yang dia punya. Itu yang nama keldai account tu. So tu keldai account ni, bila beranilah dia memberikan nombor account sebagainya, yang contoh bagilah account you lah kata kan. Along kena faham Along. Keldai account ni ada 2 kategori. Kategori yang pertamanya memang dia sendiri memang niat nak sewa ataupun jual account dia. Tapi jumlah ni tak ramai. Kebanyakan keldai account ni dia pun tak tahu dia jadi keldai account. Dia adalah salah seorang daripada peminjam Along. Peminjam, dia ingatkan itu pinjaman wang berlesen. Bila dia kata dia berjumpa, dia katalah syarikat tu, saya nak pinjam 10,000. Syarikat tu kata, saya boleh bagi you pinjam 10,000. Tetapi apakah jaminan you tak boleh bagi saya jaminan tanah, rumah?
Jadi tak ada collateral. Jadi kalau you nak juga pinjaman RM10,000 ni, you bagi you punya bank card. Jadi saya akan pegang bank card ni sebagai collateral. Dia faham, dia bagi kad dia ni sebagai collateral, bagi nama jaminan untuk loan RM10,000 tu. Dia tak tahu yang kad yang dia bagi ni akan digunakan untuk pergi tipu orang lain. Kedai. Tapi kalau company, Sama juga dengan company. Kadang-kadang company dia tak ada bank card. okey, kalau macam company, ada orang yang disuruh tubuhkan syarikat. Orang ni macam-macam, ada yang pandai, ada yang tak pandai. Ada yang memang betul-betul dia memang nak jadi kaldai, nak dapatkan reward tertentu. Tetapi ada juga yang ditipu. Dia kata kau tubuh syarikat ni, kami akan bagi kamu satu madani punya loan lah. Macam tu lah. So dia memperalatkan. Dia orang ni good in manipulating. Pandai sangat pandai manipulate. Dia lawyer daripada lawyer. Sebab itu nama yang tepat kepada Along, bukan Along ni lah, Along tu lah. Nama yang paling tepat kepada Along adalah manipulator, scammer. Mereka bukan pemberi pinjam, mereka adalah scammer. Memperalatkan pinjaman, digunakan nama pinjaman untuk menipu orang. Sebab kebanyakan masa-masa kita yang jumpa kita, sampai kesudah dia duk faham ini adalah pinjaman dan dia rasa bersalah tak bayar. Jenuh kita tengking dia. Kau jangan jadi bodoh, aku kata ini. Betul tak Sama? Betul. Ini adalah penipuan, bukan loan. Okey, sambung cerita awak. Okey, lepas tu bila awak dah sedar, okey dia kata okey sebab interest ni awak masa tu awak pinjam berapa ribu? RM5,000. RM2,000 lagi lah saya kena bayar. RM2,500 RM2,000 lagi, lepas tu dia tambah interest RM15,000. Okey. Macam mana boleh ada kesedaran tu dan siapa awak first awak bercerita? Okay. Dia call saya, saya cakap macam ni, bermula saya marah dia. Ada keberanian untuk tinggikan suara lah dekat dia. Cakap macam ni lah, I datang office you lah, I cakap gitu. I datang office you, I bayar. Tak boleh. Online saja. Pub dia tutup. Macam tu. So kita dia dah start chat macam-macam. Dia dah start bagi nombor kita dekat orang-orang lain untuk ugut kita. Dia dah start chat kita, you nak mati ke, macam ugutan. Sedangkan dia macam ni dia suruh kita bayar suruh ketiga. Tapi suruh ketiga tu macam-macam ugutan lah kita dapat. Lepas tu dia dah start chat nombor company saya. Dia dah start chat. Dia dah screenshot dah muka saya satu family, termasuk muka anak-anak. Okay, dia dah start dah buat kaki busuk tu. Dia dah start buat kaki busuk tu. Start pada tu saya jadi dah stress. Saya tak bayar dah yang lain tu. Kita dah stress kan, kita dah ni. Okay, so first benda yang saya buat adalah saya pergi buat report polis. Itu benda first yang saya buat. Dan bukan husband saya yang saya bercerita. Saya cerita kat staff saya dulu. Sebab kita mungkin perempuan dengan perempuan kot kan. So saya ajak staff saya, tapi saya tak cakap lah pasal benda ni lagi. Semua saya cakap saya kena scam. Waktu tu saya cakap dekat staff saya kena scam. Minta teman untuk pergi buat report polis. And then kita pergi buat report polis. Polis tu okey lah, tak ada masalah pun. Dia kata you block sahaja. Polis yang saya pergi ni, macam rumah saya ni tengah-tengah antara dua daerah. So ada dua IPD. Tapi saya pergi IPD yang dekat dengan saya punya office lah. So IPD situ okey. Dia memang saya buat report apa semua, dia just cakap you block je. Dia kata macam tu, block je, tak payah ni, sebab kalau ikutkan awak dah bayar lebih. Sebab saya masih bayar RM2,500 yang dia minta due date hari tu. Cumanya RM15,000 tu saya tak bayar. So bila dah settle macam tu, tapi masih lagi ada gangguan. Masih lagi lah dia dah start macam-macam lah. Dia dah start viralkan kita apa semua. Saya block Facebook. So adakah orang macam saudara jiran? Oh, jiran. Tapi jiran, alhamdulillah lah saya dapat. Okey, macam situasi orang lain yang jadi mangsa ni, mungkin diorang ada lebih kepada tekanan kepada family, betul tak? Macam saya ni alhamdulillah lah, family faham, jiran-jiran pun semua support. Sebab jiran-jiran pun cakap bukan awak je, faham tak, yang ada masalah macam ni, ramai je sebenarnya. So dia tolong lah cakap ini penipu apa semua. Dia tolong komen dekat situ kan. So itu kira bernasib baik saya lah. Start pada tu baru husband tahu, family tahu, and then saya try cari solution dekat TikTok. Okay, kita carilah apa solution, macam mana nak bergantung masa dengan dalam masa 2 bulan tu awak tak pernah scroll TikTok ke Google ke? Tak, sebab kita tahu kita mampu bayar, faham tak? Kita tahu kita mampu bayar lagi. So bila Dan kita ingat itu hutang. Betul tak? Betul. Dia ingat hutang. Betul. Dia tak tahu dia kena scam.
Okay, sejujurnya lah, kalau ikut husband saya pun, sebelum saya jumpa MHO ni, okay, saya memang tak cerita kat ayah saya. Saya tahu lah ayah saya tu barang macam mana. Tapi Alhamdulillah lah, dia boleh berlembut dengan dia punya menantu ni. Dia boleh berlembut. So husband saya lah banyak tolong. Ayah saya, dia cakap dah, jumpa je MHO. Dia kata, tak payah bayar lagi. Dia kata macam tu, jumpa je MHO dulu. Husband saya tak habis-habis lagi. Dia kata, tapi kena bayar ni, kena bayar sebab awak berhutang. Kita dah tahu kita salah. Tapi bila dia dah cakap macam tu, kita dah lagi rasa macam, alamak, betul lah, aku ni dah hutang dia ni, aku kena bayar ni, betul tak? So memang tu yang sampai 20 lebih tu, saya keep on bayar sampai dah terduduk kan. Memang dalam akaun syarikat saya ada 50 sen je. Betul, memang terduduk sungguh-sungguh waktu tu. Masa 28 tu suami awak tak tahulah last kali. Dia sebenarnya tak sampai 28, tak settle sampai 28 tu pun sebenarnya. Adalah saya memang tak bayar langsung selepas saya jumpa MHO. Sebab adalah due date yang, maksudnya due date tu lepas lagi, tapi saya jumpa MHO dulu. Macam tu. So kalau ikut keseluruhan, kalau betul lah saya bayar ikut apa yang memang settle betul semua dah kan, beratus ribu jugalah. Sepatutnya saya kena bayar. Macam tu. So sejujurnya saya jumpa seorang perunding dulu. Saya check seorang perunding dahulu, atas nasihat husband juga. Sebab kita ada dua option sekarang ni, sama ada MHO ataupun perunding tu. Okay, so perunding tu kata, okay, fees consultation dia yang perunding ini rendah sedikit berbanding dengan MHO. Kita tak ada duit dah time tu kan. Okay, so tapi perunding ni wajib bayar along. Yang MHO jangan bayar along. So saya cakap kat husband, apa kata pergi je MHO, kita bayar satu ni je kan, kita bayar satu ni je. So tak payah dah fikir nak kena bayar along. Yang ni masa lagi kena bayar, walaupun drag. Dah penat dah. Saya memang 2 minggu, tak lama lah, maksudnya saya punya stres tu tak lama lah. 2 minggu saya duduk dalam gelap, anak tak pergi sekolah ni sebab saya takut. Sebab dia ugut. Dia kata, I tahu anak you sekolah mana. Dia kata macam tu, I tahu anak you sekolah mana. Dia siap bagi ayat-ayat yang sexual harassment untuk anak-anak kita. Macam tu. Lepas tu saya cakap lagi pasal family, ibu bapa. Lepas tu dengan tok saya pun kena. Lepas tu yang macam, okay, 2 minggu ni memang saya kurangkan hantar anak pergi sekolah. Lepas tu memang terganggu lah ni, kira jadi macam terganggu sangat-sangat lah waktu tu. 2 minggu ni tu sampailah ayah saya lah banyak tolong. So ayah saya tahu, dia bincang dengan husband macam mana. So ayah saya lah yang support untuk jumpa MHO apa semua. And next step tu macam tu. So tu maksudnya masa-masa yang datang kepada you ni, yang datang ni sebenarnya berapa ramai dah? Mangsa yang datang, sebenarnya kita pada peringkat, kita sebenarnya program ni yang betul-betul kita baru buat tahun lepas, pada bulan, tak salah saya pada bulan 8 macam tu. Sebelum ni saya tak buat. Kenapa saya tak buat? Sebab saya nampak macam tak serius. Tapi bila saya tengok ni semakin serius, dan saya nampak ada pihak-pihak tertentu yang sedang mengambil kesempatan dalam hal ni. Dahlah satunya si Along Durjana ni yang duk tipu orang ni. Lepas tu ada pula organisasi tertentu yang mengambil kesempatan berunding dan mengambil kesempatan untuk jadi mediator untuk terus bayar Along. So ada dua isu lah. Satu masalah Along yang tipu dia orang. Yang kedua, ada pihak pula yang jadi perunding untuk minta dia orang ni bayar lagi. Yang awak cakap tadi lah. Dan dia sebagai cendawan yang tumbuh, yang banyak. Dan dia buat secara terbuka. Itu yang saya sakit hati tu. Sebab seolah-olah akta pemberi pinjam wang 1951 ni tak wujud. Sedangkan akta pemberi pinjam wang 1951 kata, mana-mana orang yang memberi pinjam wang tanpa yang lesen yang sah, undang-undang tak suruh bayar. Undang-undang suruh tangkap orang ni, siasat orang ni, tuduh di mahkamah, penjarakan dia 5 tahun, denda paling sikit RM250,000, RM1 juta. Tapi mana awak rasa dia ambil gambar-gambar anak awak, dia check anak awak sekolah? Facebook. Sebab adakah awak post, maksudnya post, okay, anak saya hantar anak saya sekolah kat, tak ada? Oh, tak pun. Okay. Okay, ni selepas saya join sales consultation lah. So saya tahu yang Along ni dia boleh trace sistem JPN, dia boleh trace telco dan juga sistem polis. So
So dia pernah je hantar chat dekat saya. Dia listingkan nama bapa, nama mak, alamat tempat kerja ayah, IC ayah, sampai anak saya yang umur 4 tahun pun dia dapat nombor my kid. So lahir anak kat mana, semua dia dapat semua sekali. So saya punya report kan, saya pernah buat report sebelum ni kan, dia pun hantar screenshot report saya yang NFA yang sebelum ni saya jumpa polis yang saya kata saya kena scam apa-apa semua kat polis tu. So kopi report tu dia hantar kat yes. awak? Ada. Sedangkan saya sendiri tak dapat kopi tu. Keputusan report tu pun dihantar. Betul. Dan satu lagi yang saya nak kongsi, kalau Along aplikasi ni, the moment kita download saja aplikasi tu, semua galeri kita ada kat dia, semua contact list ada kat dia. So dia akan gunakan galeri gambar-gambar kita yang ada, gambar-gambar. Kalau perempuan kena jaga sebab kadang tak pakai tudung yang gambar ke. Dia akan gunakan gambar-gambar tu. Salah klik, semua kena jual. Betul. Satu klik je, semua kena jual. Betul. Jadi berhati-hati dengan pemberi pinjam yang minta download app ni, aplikasi ni. Itu je. Gambar pun dia ambil, contact number. So jadi Along ni tak pelik. Macam yang Alice cakap tadi tu. Jangan kata Along, kalau ada masalah dengan Along, dia akan bagi salah silah keluarga Along. Siapa Along punya family semua, ada berapa orang. Along Ni agak detail lah. Dia sangat detail. nama, nombor IC semua ada. Along pun tak tahu nombor saman kita pernah kena saman ke apa ke semua dia tahu. Kopi IC ni semua dia ada. Kopi IC family semua dia ada. Gambar saya tak pernah bagi gambar yang selfie dengan IC ke apa, tak. Tapi dia edit. Dia letak IC macam seolah-olah kita pegang macam tu. Saya tak pernah bagi pun. Semua dia ada. Nombor telefon family, kadang-kadang Along pun tak tahu sepupu punya nama penuh. Dia tahu semua sepupu punya nama penuh. Siap dia akan buat satu WhatsApp group, add semua family ni dalam satu group. Maksudnya bukan mudah juga kerja dia. Yelah, walaupun dia bagi pinjam, dia rolling duit kita. Tapi dia nak dapatkan benda-benda tu, kita pun bukan senang. Dia dah ada. Dia team Along. Dia sedikit jenayah terancang. Yes. Kalau Along tengok kita baru ni buat pembongkaran, dalam media yang saya kata jumpa phone Along ni, dia ada grup yang macam mana dia boleh keluarkan satu tim lain untuk keluarkan maklumat JPN, tim lain. Dia satu organisasi yang besar dan terancang. Dia bukan senang nak dapat maklumat ni, melainkan dia satu organisasi yang terancang. Jeng. Itu yang dia ada apa nama malware tu apps betul. malware untuk dapat semua trace semua data-data kita. Bahaya. Ya. Semua orang hidup dalam bukan keadaan yang selamat. Dan target dia bukannya orang yang tak berkemampuan. Ramai je. Sebab saya, selepas saya jumpa Datuk Isham, saya settlekan masalah saya and saya pun join sekali sebab kita dah ada experience. Kita tahu macam mana sengsaranya benda tu, betul tak? So saya pun join sebagai aktivis untuk bantulah mereka-mereka yang ni. So kita pun dah ada experience lah. Klien ni, mangsa ni jumpa kita, dia cerita pasal ni. Dan mangsa tu bukannya orang yang, maksudnya orang biasa-biasa ada. Orang yang luar biasa pun ada. Orang yang luar biasa pun. Ada yang jumpa kita pegawai KDN, ada jumpa kita pegawai polis, ada bekerja di Jabatan Peguam Negara. Jadi Macam mana tu peguam pun kena tipu? Along dia tak tahu Along. Dia tak tahu, dia ingat bank. Macam mana dia SME loan? Uish, bahaya. Ya, bahaya. Bahaya, banyak fikir jadi. Benar lagi kalau macam ada yang dah orang kata macam taraf Datuk Nenek lah sekarang kan. Lagi sedang dimanipulate. Datuk Nenek lagi tak faham, betul tak? Lagilah dia takut kan. Kalau mak-mak kita ke apa kan, lagilah takut. Gini-gini lah, apalah semua dimalukan. Dia memang cukup kan. Okay. Kita sebagai ending lah untuk bersama dengan Alice ni. Along nak tanya macam mana lepas jumpa MHO dan lepas tu apa last tindakan MHO kata kau jangan bayar Along. So apa yang you buat? Macam mana ada keberanian tu? Tak apalah. Tadi you cakap you tak keluar rumah 2 minggu semua. Maksudnya dalam keadaan yang sangat stres dan ketakutan lah. So lepas jumpa tim Datuk ni macam mana? So first kali sebenarnya sesi consultation tu sangat-sangat penting. Serius saya cakap, sesi consultation tu sangat-sangat penting. Sesi consultation ni walaupun orang kata macam alah dengar talk je pun, kan dengar talk je pun, tapi itu ilmu.
Itu ilmu yang kita boleh bawa sampai hujung hayat lah. Okay, so sejujurnya selepas sex consultation, saya yang tak makan 2 minggu ni tiba-tiba pergi turun mamak bawah tu dengan berselera je makan dekat situ. Sebab kita rasa lega dah. Itu belum gerak kes lagi. Maksudnya kes saya belum selesai lagi. Lepas tu masuk Yes, urutan. masih masuk urutan apa semua sebab Datuk dah terangkan dah macam mana kita nak ni ke Datuk boleh terangkan macam mana kita nak Okay, you nak stopkan bila mangsa datang jumpa you cakap stop bayar along tu, macam mana you nak blockkan pemikiran dia orang. Okay, you jangan takut dengan ugutan ni. Sebab tu kena fahamkan dia. Satu, kita kena faham mengapa kita tak boleh bayar along. Kita tak boleh bayar along ni bukan pasal tak ada duit. Kerana along ni adalah satu kegiatan haram, dan jika kita bayar along, kita terdedah terhadap kesalahan jenayah. Apa dia? Di bawah Penal Code Section 107, subhat jenayah. Kita bayar along, dia adalah satu along yang tak boleh sel, kita subhat jenayah. Kita berunding dengan along, satu subhat jenayah. Nombor 2, bayar along tu juga adalah satu kesalahan di bawah amla. Kita bersiko untuk dikenakan siasatan amla. Sebab itu tak boleh bayar along, bukan kerana tak ada duit, bukan kerana takut dia, kerana bayar tu salah. Selama ni dia orang ni perlu dibetulkan bahawa mereka ni bukan pinjam, mereka di-scam oleh along. Ya. Bila mereka dah faham dan mereka faham bahawa risiko bayar tu lebih banyak daripada tak bayar, mereka akan hentikan bayar. Dan lepas tu kita akan bagi dia solusi. Ada 8 langkah, 8 strategi yang macam mana cara nak hentikan gangguan along. Punca masalah along ni sebenarnya ni, apabila mangsa membuat laporan polis, laporan mereka tidak dibuka kertas siasatan. Betul. Macam saya ada cerita kat along. Datuk Seri Saifuddin Nasution membentangkan di Parlimen. Dia kata angka 1,000 kes telah dibuka kertas siasatan. 30% telah diselesaikan. Tetapi Datuk Seri Saifuddin lupa nak menjelaskan berapa banyak laporan polis yang dibuat oleh mangsa yang tak dibuka kertas siasatan langsung. Sebab daripada kami punya research kami, kajian lapangan kami, 99% daripada pengadu yang jumpa kami, apabila mereka membuat laporan polis, laporan mereka tak dibuka kertas siasatan, kena covering report ataupun NFA. Ada segelintir polis yang mengatakan, dia kata, "Cik, jenayah belum berlaku lagi." Dia kata, dia belum baling cat, dia belum baling api lagi, dia tak colek anak you lagi. Jadi kami tak boleh buat apa-apa. Jadi kita coveringkan report you dulu. Bila kita coveringkan report you dulu, nanti kalau alung datang rumah, baru you call 999. Itu tak benar. Jenayah telah berlaku sewaktu bila? Dalam akta pemberi pinjam wang kata jelas, waktu dia bagi pinjam wang, tak ada lesen, kesalahan tu dah berlaku. Tak perlu baling cat, tak perlu baling api, tak perlu colek anak. Kenapa penting sangat kita buka 5/2 ni? Kerana apabila 5/2 dibuka, alung tahu. Alung akan slow down. Alung berani selama ni kerana report tu covering. Ya, betul. Tak dibuka kertas siasatan. Apabila 5/2 dibuka, alung akan slow down. Apatah lagi kalau kita menggunakan Seksyen 424, 411 untuk membekukan akaun alung. Dia mesti akan slow down. Dan banyak kes apabila kita kumpulkan bukti ugutan, kita buka report 506 ugutan jenayah, dapat pula IO yang kedua daripada D7, alung akan slow down. Sebenarnya walaupun kami ada 8 langkah, tak perlu guna 8 langkah pun. Kadang-kadang 1-2 langkah pun dah stop dah. Sebab itu kita kena fahamkan dia, hanya dengan cara undang-undang yang boleh menyelesaikan masalah ni, bukan dengan cara bayar. Okay, lepas you pergi jumpa MHO, so apa last kali tak ada gugatan dah? Okay, so macam Datuk kata ada 8 cara, tapi saya memang sampai cara kedua saja. Memang tak ada dah urutan. Masihlah ada yang chat-chat saya macam mana. Tapi itu je, sehari satu chat je. Sehari satu chat untuk mengatakan mungkinlah dia tahu kita ni masih hidup kan. Macam tu kan. So memang sehari satu chat. Daripada 28 orang tu tak ada dah. Seorang tu je lah. Apa yang you buat lepas tu? Buat tak tahu je. Memang apa yang Datuk ajar, jangan reply, jangan angkat call. Archive je semua chat. Kalau dia ada chat, spam chat kita, masih lagi yang saya ni masih lagi keep on, dia tukar nombor. Maybe nombor lama tu dah di report kan, so dia tukar nombor baru. Tapi itu je lah apa yang saya buat sekarang ni. Bak kata Datuk, sebenarnya 5/2 tu sangat penting. Betul sebenarnya. Sebab saya permulaannya 5/2 ni lah memang sangat-sangat susah untuk dibuka. Sangat-sangat susah untuk dibuka. Saya pergi bagi keterangan dekat polis apa semua. End up masih lagi covering. And then adalah pihak MHO buat hantar lagi satu surat untuk membuka juga kertas siasatan 5/2 ni. After buka,
memang tak adalah. Memang tak ada. Okey. Last soalan untuk Datuk Isham sebelum kita ke satu lagi episod bersama dengan seorang lagi mangsa, tapi itu bersama dengan Cece. Sebab Along dah panjang lebar dekat sini, so kita bagi Cece yang untuk last mangsa seorang lagi, kita bawakan mangsa seorang lagi. Cuma satu soalan. Tadi dia ada bagi tahu yang ada charges daripada MHO ni. Berapa tu kalau you boleh bagi tahu supaya kok mangsa ada melihat kat sini, so ada bayangan dah. Walaupun apa-apa pun dia nak cari, mungkin dalam gambaran dia tu macam takutlah nanti lagi banyak hutang lah apa. Berapa? Okey, saya nak bagi comparison lah sebelum tu kita. Along ni, apa yang Along buat adalah dia suruh bayar Along. Ya. Kita punya format tak payah bayar Along langsung. Ya. Kebanyakan perunding yang ada, dia akan buat dua format. Satu, dia akan charge yuran perkhidmatan, nombor satu. Lepas tu dia akan minta supaya bayar Along tu. Format MHO agak berbeza. Kerana kita tak benarkan you bayar 1 sen pun pada Along. In fact, kalau you bayar pada Along, kita terminate, kita tak mau you. Jadi kita mengenakan kita punya fee adalah 30% daripada jumlah tututan Along. Bermakna either RM5,000 atau 30% daripada jumlah tututan Along, dengan syarat tak bayar Along walau 1 sen pun. Itu nombor kedua. Dan boleh dibayar secara ansuran. Daripada you bayar Along, lebih baik you bayar aktivis kami untuk bantu you untuk lawan Along. Betul. Ini merupakan yuran pengurusan yang sah daripada kita membayar Along-along yang tak boleh sen tadi. Satu lagi fees yang untuk consultation. Saya memang tekan betul-betul lah part consultation ni sebab benda ni ilmu tau. Sebab nanti kita akan bersoal jawab dengan IO, betul tak? So tanpa ilmu tu kita tak boleh jawab pun. Nak lagi kita jumpa polis kot. Mesti ada debaran tu kan. So tak ada ilmu, kita kosong, memang sia-sia lah. Sia-sia lah benda tu. Maksudnya awak jumpa polis apa awak jawab? Kita jawab apa yang Datuk cakap dalam tu. Memang saya dengar, memang kita terus catat lah. Sebab waktu saya consultation pun memang Datuk dah cakap, you all nak record, boleh record, boleh je nak tengok balik semula ke apa. Sebab Datuk memang terakan segala-galanya berkaitan dengan akta lah. Untuk buka balik. Betul. Boleh selesai punya lah. Kita belum ada track record kita yang tak selesai. Banyak daripada mangsa-mangsa menjadi aktivis kita. Okey, mangsa-mangsa sekalian, mungkin anda adalah mangsa yang senyap. So, selepas tengok malam ni, selepas tengok kita orang dekat sini ni, jangan takut lagi cari MHO. InsyaAllah, masya-Allah. Tak ada benda yang tak boleh settle lah. Ni semua ni kes tipu ni semua ni. Kaya cepat punya pasal kan. Okey, kita rehat dulu. Kita tunggu bersama dengan seorang lagi mangsa bersama dengan Cece dalam podcast Duduk Dulu. Ambil masa kejap, duduk dulu. Jom kita bincang, jangan gaduh dulu. Tarik kerusi kawan, duduk dulu. Hi guys, welcome back to Duduk Dulu. So sekarang ni kita dah bertukar host pula. Kalau tadi dengan Along, sekarang ni dengan Cece. Mungkin bertukar sebab Along dengan Along tu sama-sama bunyi ni. So kita tukar lah Along dengan Cece. Bunyi dia tak adalah confusing sangat. Okay, so far Datuk macam mana? Okay? Okay. Alright, panas. so makin panas. Okay, sekarang kita nak slow sikit. Okay, sebab kita dah berada di penghujung. Okay, berada di penghujung episod. So untuk the last episode pula dah. For the last blog ni, okay, kita bawakan lagi seorang mangsa. Okay, yang mana tadi sebelum start podcast ni, okay, kita dah berborak dengan dia sikit. So far dia belum mengalami sebarang gangguan. Okay, tapi kita nak tahu, kita nak korek sikit cerita daripada dia. Okay, macam mana dia boleh terlibat dan macam mana dia boleh sedar yang dia tu sebenarnya dah jadi mangsa kepada Along. Okay, so yang bersama dengan saya dekat sebelah ni, okay, adalah mangsa. Okay, disebabkan nanti muka awak kena blur, kena tutup. Okay, nak diperkenal pula. Nak dikenal dia siapa? Syaz. Okay, Syaz. So Syaz, alright, why not you sharekan kepada kita punya viewers macam mana you start terkena, macam mana boleh terkonor. Okay. Pertama sekali saya isi form nak buat loan biasa. Saya isi form dekat satu website. Lepas tu tiba-tiba ada banyak nombor yang contact offer loan. Jadi saya tanya,
You dari mana? Dia cakap, saya daripada pinjam awam Malaysian. Dia kata nak jumpa saya. So saya cakap, office you kat mana? Biar saya yang datang office kan. Dia kata tak apa. You duduk mana, you bagi tahu je. Saya akan datang jumpa you lah kan. Okay, dia datang depan rumah. Lepas tu lepas dia habis rumah tu, terus dia offer loan. Dia bagi saya 8 pinjam 10, dapat 8. So dia sebelum tu adalah bincang, dia kata pinjam dalam bayar balik dalam masa 20 hari sahaja. Saya cakap tak ada ke yang macam tarik 3 bulan ke 6 bulan ke? Dia kata tak ada, semua mesti dalam masa 20 hari. Bila saya dah pinjam tu, bila nak cukup 20 hari, dia ada remind, dia cakap kalau lambat 1 hari charge 10%. Macam tu. Lepas tu bila dah nak dekat due date tu, akan ada nombor lain yang akan contact. Dia akan offer loan lagi. Lepas tu bila kita terdesak, kita akan ambil lagi. Macam tu. So kiranya untuk Syaz dah berapa kali round dah tu? Awak? Saya start daripada bulan 6 tahun lepas sampai sekarang. So kiranya berapa banyak number yang dah contact awak? Banyak sangat. Tapi yang saya stay dengan 4 orang. Maksudnya kalau saya bayar, nanti bila saya terdesak, saya akan ambil lagi. Bila terdesak, saya ambil lagi. Macam tu. So macam mana you boleh sedar, macam mana you ambil one step untuk cari MHO? Sebab saya takut dengan dia punya bayaran lewat tu lah yang 10% tu. Sebab sebelum ni saya bayar tak ada masalah. Macam kalau kata 20 hari, 19 hari tu saya dah bayar habis. So sekarang ni saya takut sebab saya tahu, macam saya bisnes sendiri, saya tahu duit saya takkan masuk pada macam contoh due date dia 3 hari bulan 4. Saya tahu saya tak ada duit 3 bulan 4 tu, dan saya tak boleh nak bayar dia. Dan saya sekarang ni persediaan saya dah, macam mana saya nak hadap dia bila saya akan kena ugut. Sebab bila lambat pun, contoh kalau bayar lambat 10 minit pun, dia akan charge 10%. Apatah lagi kalau berhari-hari tu. Macam mana, apa jenis ugutan yang Syaz dapat? Dia akan call tak berhenti. Kalau lambat dia akan call tak berhenti apa semua. Kalau saya lambat 10 minit, dia akan cakap office dah tutup, dah lambat. Dia cakap macam tu kan. You kena bayar extra 10%. Kadang saya cakap lah, bos, lambat 10 minit je bos, takkanlah nak kena bayar kan, nak bayar 10%. So dia akan ugut lah. Dia cakap, you main-main dengan saya ke apa semua. Dia akan call, chat tak berhenti. So ada nombor lain yang ganggu. Itu kalau bayar lewat. Okay, so macam mana yelah macam soalan saya tadi, how you take a step untuk konsep dengan MHO? Sebab saya dah macam saya dah takut tak boleh nak bayar ni, saya random search lah dekat social media. Saya tulis Ahlong je. Lepas tu keluarlah ada satu user ni, nama dia Daniel. Daniel, dia ada post, dia cakap macam dia boleh tolong lah gangguan-gangguan Ahlong ni apa semua. Jadi saya pun search lah pasal MHO ni dekat Facebook apa semua. Lepas tu saya contact lah dengan Daniel tu, dan bawa saya datang hari ni. So kiranya kes ni baru hari ni. Baru diadukan. Oh, faham. Tangkut sekali lah. Oh, I see. So macam mana, apa action yang MHO buat? Dia begini, kita format kita. Nombor 1, bila mana-mana mangsa jumpa kita, kita kena fahamkan yang dia ni adalah mangsa. 99.9% dia faham dia adalah peminjam. Sebab yang paling susah tu yang nak kena menjerit sikit tu bagi dia faham. Nak fahamkan dia ini bukannya pinjaman, ini adalah penipuan. Kita bagikan maklumat. Kenapa saya kata ini adalah satu pinjaman? Ini adalah penipuan. Ada 2 jenis pinjaman yang boleh dibayar. Satu, pinjaman persahabatan. Pinjam 1,000 kurang 1,000. Yang kedua, pinjaman wang berlesen. Ada beberapa syarat lah. Antara syaratnya adalah dia ada lesen, ada pejabat, ada perjanjian yang tidak mengelirukan, disaksikan oleh peguam sebagai sumpah. Syarikat bayar kepada peminjam bayar balik pada syarikat pemberi pinjam, bukan bayar pada kaldai akaun. Yang terakhir 18% setahun, bersamaan 1.5% sebulan. Semua yang datang yang jumpa kita ni tak ada yang macam tu. Nombor 1, tak jumpa dia pejabat, tak ada perjanjian, bayar pula kepada akaun ketiga. Interest dia bukan 18% setahun, kadang-kadang 18% sehari. Wow. Pun ada.
Sebab itulah kita faham, lain daripada dua benda tu, semua tu dipanggil scam, bukan pinjaman. Sebab itu kita minta naratifnya semua mangsa bermula dengan perkataan, jangan sekali sebut saya pinjam Along. Kena sebut saya kena scam dengan Along. Sebab apa? Bila kita sebut saya pinjam Along kepada keluarga kita akan kata bodoh siapa suka pinjam. Lepas tu dia akan marah kita. Dia kata kau pinjam bayarlah balik. Tapi kalau kita sebut perkataan saya kena scam dengan Along, Kesian. takkan ada orang nak marah, dan takkan ada orang akan suruh bayar. Dan kita sebenarnya mempunyai proven strategi yang mana kita berjaya menyelesaikan tanpa bayar Along. Bermula dengan menggunakan undang-undang dia Seksyen 5/2, pastikan kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 5/2 atau pemberi pinjam wang. Nombor 2, kita bekukan semua ekor-ekor Along menggunakan AMLA Seksyen 4/1B. Nombor 3, kita tekan supaya 506 Kanun Kesiasaan berkaitan dengan ugutan jenayah. Nombor 4, dan sekiranya ada apa-apa viral, Along nak viral, apa kita buat? Kita akan keluarkan surat daripada MSU. Katalah dia viral Cece adalah scammer kaki busuk. Ni yang poster-posternya Along akan buat lah kalau Cece terlibat dengan masalah Along ni. MSU akan keluar surat pengesahan mengatakan bahawa Cece ini adalah mangsa Along. Surat ini amat membantu mangsa. Sebab mangsa ni tertekan, dia malu dengan family, dia berniaga, dia takut klien dia cakap dia ni pinjam Along. Tapi bila dia tengok surat ni, sangat membantu. Banyak kes apabila kita keluarkan surat ni, kita benarkan surat ini diviralkan oleh mangsa-mangsa ni, kadang-kadang kita tolong lagi kan, call majikan-majikan dia dengan surat yang ada daripada MSU ni, kebanyakan reputasi mereka yang tercela tadi dapat dipulihkan. Dan apa yang kita buat, kalaulah Along ni datang, kita akan bantu untuk tekan agensi siasatan untuk buat tangkapan. Terutamanya apabila Seksyen 5/2 beri pinjam wang tanpa lesen dan ugutan tu dapat dibuka kertas siasatan, tangkap. Dan banyak kes juga bukan kadang-kadang polis tu tangkap, MSU tolong tangkap. Macam mana tolong tangkap? Sebab perundangan ada di bawah Kanun Tata Cara Jenayah Seksyen 27 yang dipanggil private arrest, tangkapan persendirian. Kita bantu mangsa-mangsa untuk buat tangkapan Along. Tangkap bukan simpan di rumah, tangkap dan serahkan di balai yang berdekatan supaya orang yang dapat disiasat, diriman, dituduh di mahkamah atas kesalahan yang berkaitan dengan pemberi pinjam wang yang bersih. Dan kita mempunyai cara strategi bagaimana menghentikan gangguan tanpa membayar Along. Sebab apa? Kenapa kita buat benda ni? Sebab kita tak tahan tengok di luar ni, dalam pasaran ramai yang duk sibuk berunding bayar Along, memberikan perkhidmatan secara terbuka untuk berunding membayar Along, seolah-olah Along ni tak salah. Along ni kegiatan haram, bukan patut berunding untuk bayar, patut ditangkap. Dengan tangkapan dan tindakan inilah dapat menghentikan gangguan Along. Ini yang kita buat, dan kita mempunyai strategi yang baik, dan kita berharap kita dapat berkolaborasi dengan Puteri UMNO, kerana kita percaya Puteri UMNO mempunyai banyak unit-unit aduan yang menerima aduan ni. Sebab situasi sangat teruk sekarang ni. Kenapa saya bagi tahu, di depan mata saya sendiri penampak husband dengan wife nak bercerai depan mata saya. Adanya dibuang keluarga, adanya mak dah tak mengaku anak dia dah disebabkan ni. Orang tak faham sebab orang ingat dia ni cari masalah, sedangkan dia tak tahu dia telah ditipu oleh sedikit ni. Dan kita minta kepada semua mangsa-mangsa, kita dapat bekerjasama dengan Puteri UMNO, semua mangsa-mangsa dengan Along bermula dari sekarang stop bayar Along. Dan kita mengambil tindakan, dengan tindakan ini dapat menghentikan gangguan Along. Bukan hanya untuk individu ni, kita nak hapuskan Along satu Malaysia, supaya sindiket Along pupus di bumi Malaysia ni. Amin. Apa ni saya nak tanya tadi? Okey. Kalau apa ni MSU dah bagi apa ni advice untuk mangsa stop bayar, kerana dia still kena gangguan, ada apa ni tak? Okey, ada beberapa strategi caranya. Cara yang pertama, sekiranya Along tu call dia, apa yang dia perlu buat? Dia boleh setting ignore call. Nombor 2, jangan pick up, jangan baca. Yang dia kena buat archive, simpan, tapi jangan block. Sebab kita nak kumpulkan lagi banyak bukti-bukti gangguan. Sekiranya kita bukti gangguan itu, ada bukti gangguan, kita boleh buka Seksyen 50, kita boleh buat report Seksyen 506 Kanun Kesiasaan. Along tu akan boleh ditangkap, dipenjarakan 2 tahun. Kalau ugutan tu berkaitan dengan kebinasaan dengan api, cedera parah ataupun kematian, dia boleh kena penjara 7 tahun. Sebenarnya yang patut takut ni bukan mangsa Along,
Yang patut takut ni Along. Along. Kerana masa Along tak boleh kena penjara. Sebab dalam undang-undang ni dia tak kata tidak ada kesalahan meminjam Along. Undang-undangnya ada ditulis kat sini akta pemberi pinjam. Bukan akta peminjam. Betul. Larangannya bukan pada peminjam Along. Tak ada peminjam Along yang dipenjarakan. Yang berpotensi dipenjarakan adalah pemberi pinjam yang tak berlesen, yang mengenakan kadar faedah melebihi 18%. Tapi ini terbalik. Yang tak salah ni yang takut melebihi yang salah. Sekarang kita kena brainwash otak dia orang ni supaya racun Along ni keluar daripada otak mereka. Dan bila racun Along dah keluar, manipulasi Along tu dah terbongkar, mereka dah faham undang-undang, mereka dah mempunyai asas undang-undang, mereka dah tak takut. Dan tadi sebab tu juga masa-masa yang ada, daripada tak makan 2 minggu, mereka tak selera, tak tidur malam, bila dengar saja kita punya consultation, selera makan nasi kanak. Okay. Sebab ada solutionnya. So untuk Syaz ni first time jumpa. Baru jumpa tadi. Baru jumpa tadi. So what is your feedback lah? Kita terus dengar feedback. So far. Saya dengar consultation tadi, lepas tu saya rasa okey lah. Bila saya dengar macam MShow cakap tu dengan bukti, dengan apa? Macam mana? Fakta. So saya tak adalah takut sangat. Saya dah contact dengan ex-husband, cakap okey lah, saya akan teruskan lah. Dengan ni daripada sebelum ni saya nak saya ada kontak dengan perunding. So saya decide nak teruskan. Okay, faham. Oh wow. Okay, kalau kita dengar cerita daripada mangsa pertama tadi dengan mangsa yang kedua tadi, cerita dia almost lebih kurang. Ada lagi tak cerita yang sama juga dalam skop yang sama juga pinjaman berlesen tapi dalam bentuk yang lain? I mean, Dia macam-macam lah. Cuma gangguan ni ada berbeza-beza. Ada gangguan yang sampai dia cerita senang saja. Tak ada Along bunuh orang. Tak ada, saya tak pernah nampak satu kes Along ni bunuh orang. Tapi banyak kes orang nak bunuh diri kerana gangguan Along. Tekanan yang dibuat oleh orang kepada mangsa-mangsa ni sampai mereka bertindak bunuh diri. Saya ada kes. Ada kes sampai nak terjun, bukan nak terjun, dah terjun Jambatan Pulau Pinang. Ada kes yang dah makan pil, yang mati, keluarga datang jumpa. Ada kes yang makan pil, minum racun tapi tak mati. Ada macam-macam kes. Ada yang kena ditangkap dan dipaksa untuk bogel, dirakamkan. Ada ni semua kita dah buat sidang media semua. So isunya adalah gangguan dia dahsyat. Tekanan yang dibuat, tekanan mental. Dan apa yang antara perkara yang menyebabkan kita kecewa sekarang ni adalah kerana ada di kalangan agensi siasatan, bukan semua, ada segelintir dari agensi siasatan yang bertindak untuk tidak membuka kertas siasatan. Sedangkan terdapat asas undang-undang yang jelas di bawah akta pemberi pinjam wang bahawa apabila dia beri pinjam wang tanpa lesen dan mengenakan kadar faedah melebihi 18% ke atas, itu sudah merupakan kesalahan. Jadi sekiranya agensi siasatan daripada peringkat awal lagi dapat buka kertas siasatan, perkara-perkara gangguan yang ada ni dapat dibendung daripada peringkat awal. Sebab itulah kempen kita secara terbuka. Sebelum ni tak ada orang kempen. Sebelum ni kebanyakan daripada terdapat NGO dan pihak-pihak tertentu yang saya tak mahu sebut ni memilih jalan untuk menjadi perunding, berbincang dengan Along untuk membayar Along. Sedangkan kesalahan Along ni bukan kesalahan yang baru. Wujud undang-undang ni wujud 1951. Seolah-olah undang ni tak wujud ni, disorokkan. Kita tak boleh bayar. Kita kena ambil tindakan kepada Along. Bermula tu kempen kita adalah stop bayar Along, stop bayar perunding untuk bayar Along. Gunakan undang-undang yang ada untuk menghentikan gangguan Along. Dan insya-Allah setakat yang kita buat ni, kes kita semuanya selesai ataupun dalam proses untuk nak selesai. Bagus lah. Okay, so guys, kita dah ada di penghujung episod dah pun. Alright, so kita minta from Datuk Isham untuk bagi advice kepada kita punya viewers. What should they do? Apa yang patut diorang elakkan? Saya nak bagi nasihat kepada semua saya nak cakap kepada semua penonton-penonton yang ada. Nombor satu yang kita buat, 99.9999% pinjaman online adalah scam. Jangan pinjam online. Jika nak pinjam, pergi ke bank, jumpa depan-depan tu, isi borang, pinjam di depan bank tu. Jangan pinjam online.
Tapi kalau dah terlibat, kita kena faham, satu kesedaran tu kesedaran lah. Kita boleh bagi kesedaran kepada orang yang belum terlibat. Tapi kalau orang dah terlibat, tak guna bagi kesedaran. Betul. Yang patut kita buat adalah mengambil tindakan. Dan tindakan yang pertama yang perlu dibuat adalah stop bayar Along. Jangan kau bayar 1 sen pun kepada Along. Jangan kau bayar 1 sen pun kepada perunding untuk bayar Along. Boleh hubungi kita ataupun boleh berjumpa dengan agensi siasatan. Undang-undang ada, gunakan perundangan yang ada untuk stop bayar Along, stop dan ambil tindakan kepada Along. Ada cara. Jangan kesorangan. Kami di MSO bersama anda. Mungkin orang lain memandang rendah pada anda, orang lain menghina kepada anda. Kami di MSO, kami memandang anda sebagai mangsa dan kami akan bersama-sama anda untuk membantu untuk menumpaskan sedikit Along Durjana ini. Wah gitu. Okay guys, so ingat jangan takut Along. Alright, anda adalah sebenarnya mangsa. Alright guys, so itu I harap untuk podcast kali ni, untuk episod kali ni sedikit sebanyak boleh memberi pengajaran kepada you all. And kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Thank you again to Datuk Hisham and also kepada Syaz. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast kita, and kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.